tetamu. Apakah hukumnya? Baik. Caranya, pihak polis ini disebut di dalam kitab-kitab fiqh. Di antaranya disebut oleh Dr. Yusuf Qaradawi. Bila kes tu kes jenayah berat, maka boleh dikira darurah masuk mengejuk seperti itu. Kalau kes bukan jenayah berat yang melibatkan pembunuhan dan sebagainya, tak boleh. Jenayah berat ni penjenayah yang maknanya bahaya kalau terlepas. Jadi kena tengok kes. Bukan semua kes boleh pakai masuk gitu. Ni walik tuan rumah tak bersedia. Main pakai spender saja gitu, tuan rumah nyanyi ke dia. Tapi kalau penjenayah berat, boleh. Dimaaf masuk dengan tanpa kasut dan sebagainya. Tapi kalau kes-kes ringan, wajib kena ikut peraturan. Kena buang kasut dan sebagainya. Macam polis buat roadblock tak boleh semayang jemaah. Boleh tak? Dah buat roadblock tak jemaah? Boleh. Tengok kes benda dia buat roadblock. Kes rompakan. Kes bunuh. Kes jenayah berat, maka boleh dia blok jalan sampai meninggalkan solat Jumaat kerana dia menjaga maslahat orang ramai. Tapi kalau kes kecil tak boleh, kena tutup lu roadblock di mayang Jumaat. Apa roadblock nak cek cermin side mirror tengok ada ke tak. Tu tak boleh. Jadi kena tengok kes. Soalan seterusnya, Allah telah halau iblis dari syurga bila taksir sujud pada Nabi Adam. Masa bila iblis itu tipu Nabi Adam? Bila iblis dihalau dari syurga. Dan kan ia dihalau itu masa mula-mula Nabi Adam diciptakan. Dia kata bila iblis telah dihalau daripada syurga, macam mana dia boleh hasut dan goda tu Adam pula? Ulama' tafsir jawab dengan beberapa jawapan. Dengan jawapan masing-masing dalam kitab-kitab muktabar. Di antaranya ialah dengan cara duduk di tepi syurga. Itu setengah daripada perkataan ulama' tafsir. Dia duduk tepi, dia kabar. Walau bagaimanapun cara yang sebenar, Allahu a'lamu, Allah lebih tahu. Kita hanya mesti yakin Adam telah digoda oleh iblis kerana Allah yang cerita. Bila Allah yang cerita, faham tak faham, kena terima. Soalan seterusnya, jika orang perempuan dirasuk jin, boleh tak kita pegang, kita nak berubat dengan dia? Kan darurat. Boleh tak kita kahwin dengan orang buniang? Cantik sangat dia. Orang puang, doktor lelaki ataupun orang ramai ni, orang puang, kita nak berubat dia, orang puang rebah motosikal. Nak betul, nak pegang kaki, nak usung buh tepi, boleh ke tak? Kan aurat, kata kan setuh kulit kan haram. Jawabnya memang haram. Pergi pegang betih orang puang, jalan-jalan kedai pasar Khadijah, tengok orang puang, nampak betih. Abang Haji pun pergi pegang. Pokoknya haram. Jangan awak gitu Abang Haji. Faham tak? Haram, tak boleh. Dah bila boleh? Dia kemalangan. Motosikal awet langgar di motor lain, lolek atas jalan. Jadi kita boleh usung dia bubuh tepi. Sebab kalau kita dah alih, lori lalu kat gini. Takut kata, bang tolong angkat kita. Nanti lu saya balik ambil sarung tangan. Mampu kerah kawan tu langgar di lori. Jawabnya tak wajib balik ambil sapu tangan, mu boleh pegang selalu. Pegang tangan, pegang peha ke apa, akak. Tujuan dia nak selamatkan nyawa dia. Hukumnya boleh. Jalan-jalan naik basikal tok siok tepi parit. Budak puang jatuh dalam parit. Dak pandai berenang. Tolong. Help me. Tok siok kata, sabarlah saya balik ambil sarung tangan. Faham tak? Mari tengok gelasnya. Jadi dalam Islam tak wajib mu lari, mu kena tolong segera. Tak ada masalah. Ganda orang puang boleh. Peluk rapat boleh lagi. Bila orang puang kejar di rimau, kita lalu dengan motor. Tengok budak puang kejar di rimau. Kita tarik tangan, boboh tam motor kita, peluk rapat, tambah lari. Faham tak? Kalau tak peluk, jatuh bahan rimau. Faham? Harus tak? Harus tubihul mahzurah. Pasal apa? Rimau kejar. Tapi janganlah panjang cerita. Siapa kat tak ada, buat turun lah. Faham? Siapa ke kubang keriang tak turun lagi. Faham tak? Itu maksudnya. Itu panggil darurah.
Jadi hak peluk-peluk atas motosikal tu kita kena husnuzon ni. Mungkin dikejar harimau. Faham tak? Apakah tauhid 3 dengan tauhid 20? Saya dengar tauhid 3 lagi harmoni. Tauhid 3 tauhid rububiyah. Tauhid 20 tauhid sifat 20. Padang dah. Dengar molek-molek. Cara belajar tauhid cara sifat 20 atau cara tauhid asma wa sifat? Jawabnya ni bukan tauhid, ni cara kita belajar. Zaman Nabi ni cara tauhid hak dua-dua ni tak ada belaka. Zaman Nabi turun ayat cerah, kabar cerah, turun ayat akidah, kabar akidah. Ini disusun oleh ulama supaya kita mudah faham lalu bertauhid kepada Allah. Sebab tu kita tidak akan ditanya kayak gini dalam kubur kayak gini, mau belajar tauhid 3 sekakar ke tauhid sifat 20? Tak. Tujuan belajar tu supaya kita tauhidkan Allah. Tu cara belajar je. Macam orang nak belajar baca Quran. Kalau dulu cara muqaddam, a i u ba bi bu ta ti tu. Tak cara dulu. Ni ada cara Iqra, ada Baghdadi, ada Misri, macam-macam cara. Hak tu dah apa cara nak suruh tujuan biar boleh baca Quran. Jadi mau ngaji kod sifat 20 ke, mau ngaji ke tauhid asma wa sifat ke, nak tujuan itu terhasil, iaitu tauhid kepada Allah. Kalau tidak tauhid tak guna gak mengaji. Sifat 20 tak pacu kitab dobik. Siapa masa takut juga pada kerajaan. Berat menandang. Kamu ngaji Allah bersifat dengan kudrat. Allah ni qadir, kaunuhu qadiran. Keadaannya yang sangat berkuasa, kaunuhu qadiran. Faham? Jadi bila kita kaunuhu qadiran, kudrat Allah saja yang kuasa. Manusia lemah belaka, kita beramal dengan sifat kudrat, iaitu hak lain dak gok cetong belaka. Allah yang kuat. Baru betul. Jadi tak usah balas dah lah. Ini hanya cara-cara kaedah belajar saja. Benda matlamaknya sama saja. Untuk membaikkan sebuah kereta. Cuma bengkel lain, ni bagian ngecat, ni bagian ekong, ni bagian cermin, ni bagian enjin, ni bagian ring, ni bagian tayar. Matlamaknya supaya kereta itu sempurna. Soalan seterusnya, kita ada masa 4 minit saja lagi. Apakah pandangan Ustaz fenomena murtad sekarang ini? Adakah berdosa kita sombong dengan orang kafir? Adakah halal pendapatan melalui pekerjaan? Baik. Sekarang kita tengok berlakunya murtad, iaitu orang Islam ada masuk Kristian. Walaupun sedikit, kita kena bimbang, kita kena cemburu kerana kita orang Islam. Jawabnya memang inilah keadaan yang berlaku sekarang. Terbalik. Di Malaysia, di sebelah sini masuk Kristian paling ramai. Tapi di Eropah, negara Kristian sekarang teruk dah orang Kristian kerana terlalu ramai masuk Islam. Nampak lagi? Yang masuk Islam di Eropah bukan hak jahil-jahil, padri, pakar matematik, jutawan, pelakon filem, pemain sokang profesional. Hak hebat-hebat belaka. Hak pak kita, hak masuk Kristian, hak ada masalah keuangan, hak tidak ada akidah. Mana hak cak ayam. Nampak tak kelebihan Islam tu sendiri? Dalam-dalam masuk Kristian 2-3 orang, juta dah masuk Islam di United Kingdom tu. Masuk dengan Perancis, 3 buah negara, 1 juta lebih. Allahu Rabbi. Belanda dengan Denmark, 2 negara yang paling kuat menghina Nabi. Buat komik, buat apa? Sekarang dalam keadaan ketakutan kerana ramai masuk Islam. Itu Tuhan punya kuasa. Jadi dia balancing tu mengatasi segala-galanya. Kita tengok sini 3 orang masuk Kristian, di sana 3,000 orang masuk Islam. Walau bagaimanapun hak tepat kita kena bimbang juga. Kerana kita orang Islam tak mau seorang pun tukar kaum buat agama. Cuma kita nak buat guana. Kita nak pakat pergi ngatik ramai-ramai depan parlimen. Tak jadi. Kita girak selawat belaka, tak jadi juga. Islam kena ada kuasa. Dengan kuasa inilah kita boleh cegah dengan peraturan. Nampak? Tu pentingnya kuasa. Soalan seterusnya nak kahwin dengan orang Buniang. Orang kata baru ni, tak ada arah dah.
Padahal dia tengok orang puang ramai. Tapi dia nak orang Buniang juga. Dia kata comel, dia kata dia jumpa dah. Orang Buniang ni bahasa Melayu. Bahasa Arabnya jing. Jing tu orang Buniang. Nak panggil Buniang ke UFO ke pandamu. Tapi jing. Pernah ditanya pada ulama. Boleh tak kahwin dengan jing? Ulama kata tak boleh. Pasal apa? Pasal tujuan nikah litaskunu ilaiha. Supaya kamu aman damai berkasih sayang bersama suami isteri. Tiba-tiba jin jenis lain. Kita jenis lain. Makan payah dah. Kita makan lain, dia makan lain. Faham tak lagi? Makanan, rohok dah gitu. Kemudian pula kita ni dia nampak kita. Bini kita jin, kita tak nampak dia. Dalam bini kita manusia pun curi piti kita tak sedar. Faham tak? Kita pergi berak kejap 60 tak ada. Pergi mandi 40 pula bang. Nak, tu bini manusia besar jala macam lagi, tak nampak dah. Dah kalau bini jin, licin gitu piti kita. Nak, lepas tu nak kasih sayang kau ni. Pada yang kat mana yang? Kat mana? Kat mana? Depan sikit bang, depan sikit. Depan kau ni tak nampak Depan lagi, depan. Sikit. Nampak dah. Dah rohak tak gitu? Rohak lah. Jadi tak jadi nikah gitu. Kena nampak. Dah dia mau tanya kau jawab. Ayah saya mati dah. Jadi mak saya, adakah mak saya akan jumpa mula ayah saya di akhirat kayak gini? Ada orang kata jika isteri nikah lain maka dia diberi pilihan untuk pilih suami di akhirat. Mohon respon lah. Saya nak jadi anak soleh. Saya nak tanya, mak saya boleh jumpa mula tak ayah saya di akhirat nanti? Baik, ayah dia mati. Mak dia sayang sangat ni. Ayahnya weh. Nah, jadi mak dia suruh tanya. Tanya ustaz esok. Boleh jumpa mula tak dengan ayah? Jawabnya insya-Allah. Dalam Quran cerita orang beriman akan jumpa semula berbuah-buah. Buah tanya khabar mung peria je main 1000 tahun. Pasal apa? Pasal muda-muda belaka. Mak kita, kalau mak kita 17. Pak kita 30. Pasal dalam syurga orang puang 17. Comel tak orang puang kalau umur 17? Comel tak? Yang mak berhormat balik ke gim minta orang rumah gambar umur 17. Acu tengok kali. Nak bergetah molek tu tak? Naik kan? 17 pasal apa? 17 ni orang puang paling comel. Tak percaya balik minta lagi gambar bini masing-masing. Yang ambil gambar dekat tang 5. Nak dia waktu ambil comel. Tengok learning macam pelebat. Faham tak? Soalan yang terakhir pada pagi ini. Allahu Rabbi. Duit berim sebelum mengundi 500. Duit mengundi 500 untuk beli undi rakyat haram. Kemudian tahun ini beri pula berim. Minta penjelasan. Baik. Masalah duit berim. Ada orang kata tak boleh ambil, ada orang kata boleh ambil. Dia kata kita kena berterima kasih kerana beri kita berim. Gini. Kita lantik kerajaan Malaysia ni kerana negara Malaysia ni ada harta. Jadi kita nak uruskan harta ni, kita lantik wakil untuk uruskan. Wakil ni kita nama kerajaan. Macam masjid kok, kita lantik pengurusi, setiausaha, bendahari dan sebagainya supaya mereka uruskan masjid ni. Takkan nak lantik 2000 orang urus masjid, lantik 8 orang. Maka gitu juga menteri ada 30 orang contoh. Jadi semua rakyat, tak kira negeri mana pun, harta kekayaan Malaysia mesti dapat sama rata. Jadi kewajipan kerajaan bukan beri berim
tetapi memberi keselesaan kepada rakyat. Apa cara keselesaan? Tidak mengambil wang rakyat lalu dipulangkan balik sedikit. Bring ni ialah dia ambil duit kita selama setahun, lepas tu pulang balik sikit. Habis kita kena cukar jalan, cukar kereta, insurans rotek, cukar beli piyah, cukar kedai makan. Habisnya cukar belaka dah beribu-ribu. Orang yang ada sebiji Mercedes bayar 3-4 ribu setahun ke dia. Ada 4 butir kereta nak balik 10 ribu beri ke dia. 10 ribu beri ke dia, dia beli balik ke kita 500. Betul tak? Ini salah. Dia masuk rumah kita curi. Habis 40 ribu harta kita ni ambil. Lepas tu raya yang masuk mula kampung kita. Dipanggil tuan rumah, Haji, ambil 500 ni. Dah awak kerja benda. Tak ada apa, ambil lah 500 ni. Lari orang tu. Dia tanya apa dia ni, baik ni beri kita 500. Lah tu peropok tu, hok masuk rumah Haji dulu. Dia yang ambil 40 ribu tu. Tak? Jadi ayah Haji ni kata, oh baik hok peropok tu hok. Ambil 40 ribu, beri balik 500. Baik ya. Ada tak Abang Haji nak kata baik? Tak lah. Maka kita sudah dikaut keuntungan oleh kerajaan berpuluh-puluh ribu. Dengan keringat, dengan cara cukar kepala, cukar apa benda ni, pendapatan, macam-macam jenis cukar, kena bayar sama. Balik 500. Tu pun orang-orang yang tertentu saja dapat. Baik ke tidak? Biar faham baik. Kena pulang balik sebenarnya, mu ambil 2,000 duit kita setahun, beri balik 2,000 baru betul. Bring back my money. Faham tak? Tu baru betul. Ada pula orang curi 50 ribu pulang balik 500. Baik sungguh peropok tu. Oh baik sungguh peropok. Tak je tengok lagi peropok baik gitu. Kena faham baik. Jadi hukumnya kalau dengan sebab 500 tu kita sudah bertukar arah, tidak lagi menyokong perjuangan Islam, maka nerakalah akhiratnya nanti. Jangan siapa tukar ambil kerana hak kita sebagai rakyat. Tapi jangan sampai ubah. Kita tetap hamba Allah. Di mana saja kita berada, kita akan bersama dengan Allah. Islam menang, kita belah Islam. Islam kalah, kita belah Islam. Tok guru, kita belah tok guru. Orang zalim, minta maaf bah. Kita sentiasa bersama dengan Islam. Ala inna rahal Islam yaduru faduru ma'al Islam. Jaga-jaga Islam ini berpusing. Kadang cemerlang, kadang tewas. Kadang di atas, kadang di bawah. Nabi kata faduru ma'al Islam. Hendaklah kamu sokong Islam dulu, kini dan selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Fadil Sanadus. Demikianlah berakhirnya program kita pada kali ini. Diharap berusia dalam hari ini Fadil Ustaz dan dalam Pusat untuk ke diri